Dari Ipoh bang? Oh, saja lah. Saja. Baik, perhentian pertama dah sampai. So ada lagi 2 perhentian. Let's go. Bukit seterusnya agak mencabar juga. Buat gambar. Ada pisang guys. Pisang. Memang pisang ah. Okey. Aku sambung ah. Aku sambung naik atas. Abang tu dah tak boleh pergi lah. Dia dah tak letak. Dia nak rehat dekat situ. So aku seorang. Go. Semangat. Misi diteruskan. Ya. Okey, sikit lagi guys. 1.0 km. Tak jauh lah. Okey baik lah. Sampai simpang 1.0 tadi kilometer. Dia ada 2 cabang ni. 2 cabang. Ke kiri satu, ke sini satu. Aku tanya uncle tu tadi yang naik motor, dia kata ikut sini. Okey, jom. Let's go. Pasti ada senjata. Sekurang-kurangnya pisau kecil jadi lah. Untuk pemberani. Untuk bagi beranikan diri. Alright, terima tu. Wih, gila view sini. Wih, rugi kalau lepaskan peluang. Tak tu. Memang cantik lah. Subhanallah. Tengoklah di puncak gunung ni. Di puncak Bukit Lima Gati ni. Tengok pokok durian dah besar. Dah besar-besar. Terbukti dah lama diterokai. Tu. Kita je lalai. Ada buah. Mantap. Ini perangai tak elok. Dah tahu minum, bawa balik lah. Buang sampah kat bawah. Cari tong sampah. Ini tahu mata mana orang tak marah. Aku minta lah nak kutip lah. Okey, baik, aku rasa dah nak sampai. Macam dah nak sampai tapi tengok-tengok tu bukit tu. Mengelayut. Pisang mat. Apapun kita akan teruskan. Tengok bukit dia. Ke sini pun dah cantik lah. Subhanallah. So, lagi sikit. Jom. Lagi sikit. Bendera tu nampak. Sedang berkibar menunggu kita. Ya. Jaya. Okey, baik, dah sampai. Tapi ditutup. Subhanallah.
kepuasan kepada para hiking ni. Ini yang dapat ni. Subhanallah. Kopi man. Brother Palestin tu bagi kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ay, subhanallah. Okay, balik. Naik satu turun saya pasal. Turun dengan belagaknya berlari. Balik tumpang lori je. Tak larat. Okey, terima kasih. Balik naik lori ya, balik naik lori. Helmet selamat.